Penggunaan kad kredit meningkat. Pengurusan kewangan penting untuk tempoh jangka panjang. Experian. Ni dari majalah Labo ya. Mari kita lihat. Experian Information Services berkata 15% individu kini menggunakan sebanyak 75% atau lebih had kad kredit mereka berbanding 2023. Anda ingat tak? Kalau kad kredit, right, had kad kredit kita kira sebagai gabung. Katakan anda ada satu kad 5,000, satu kad lagi had dia 5,000, gabungkan 10,000. Okey, jadi kita kira had kad kredit adalah 10,000. Maksudnya di sini 75% atau lebih mereka dah guna sampai 7,500 atau lebih. Okey, daripada 10,000. Kalau satu kad saja dan satu kad tu adalah 10,000, maksudnya had kad kredit terkumpul adalah 10,000 ya. Dan trend ini konsisten merentas kumpulan umur berbeza, mencerminkan perubahan lebih meluas dalam penggunaan kad kredit. Dari penggunaan kad kredit kan, kita boleh buat satu andaian kenapa mereka gunakan kad kredit dan hadnya semakin lama semakin tinggi. Lebih tinggi menunjukkan sama ada kuasa perbelanjaan melonjak atau tekanan kewangan yang semakin meningkat, mengukuhkan keperluan untuk pengguna menguruskan kredit mereka dengan lebih baik untuk kesihatan kewangan bagi jangka panjang lah. Okey, apa maksudnya di sini? Okey, dalam penilaian ya untuk loan rumah, ingat tak saya ada banyak kali saya bercakap dalam akaun ini, kita juga tengok, bank juga akan tengok penggunaan had kad kredit anda, penggunaan kad kredit anda. Bukan hanya anda tak bayar ke, anda terlepas bayar ke, itu bank tengok kau. Bank juga ada tengok berapa had yang anda guna. Okey? Maksudnya di sini, kalau nampak ini, lebih tinggi tekanan kewangan yang semakin meningkat. Itu adalah tanda-tanda awal ya, seseorang pemohon tersebut mempunyai masalah kewangan. Okey? Masalah kewangan sebab gaji dia sama. Bila masuk loan rumah, gaji sama. Tapi penggunaan kad kredit semakin lama semakin meningkat. Setiap bulan bayar minimum saja. Jadi dia meningkat. Ada banyak kes kan, mereka sikris semua cantik. Tapi bila bank nampak penggunaan kad kredit dah sampai 80%, mereka terus reject. Loan rumah terus kena reject. Sebab penggunaan kad kredit anda dah sampai 80% had yang diberikan. Sebab, dan saya sebagai banker kan, saya call mereka, saya tanya mereka cakap, oh, semua bayar minimum saja. Mereka biasanya pemohon ni takkan beritahu upfront lah, takkan beritahu ke awal-awal lah apa masalah. You kena tanya, kita tengok penggunaan permohonan penggunaan kad kredit tersebut adalah tinggi lah. Jadi encik boleh settle ke apa, kita tanyalah. Mereka biasanya kata, oh tak boleh settle lah sebab tu saya bayar minimum. Kalau macam tu, biasanya loan takkan lepas lah. Kalau sebab scoring dia akan lari ya, tak cantik ya. Walaupun anda bayar semua cantik-cantik, semua kosong-kosong, bayar on time. Ini adalah tekanan kewangan yang menyebabkan anda seseorang pemohon tersebut terpaksa bayar minimum. Kad kredit juga adalah untuk kecemasan. Paling senang nak keluar duit. Cash on call. Katakan anda ada 50,000, anda perlukan cash sebab nak kecemasan kan, emergency. Anda pergi bank, call bank saja, kata anda nak pinjam cash. Bank biasanya akan beri 80% daripada had anda. Katakan had anda 50,000, mereka akan beri 40,000. Tapi bunga dia sangat-sangat tinggi lah. Yang ni tak digalakkan. Okey? Dan di sini kan dia akan ada beritahu juga kuasa pembelanjaan melonjak. Kuasa pembelanjaan melonjak di sini merujuk kepada gaji pun dah naik. Sebab tu had kad kredit tu naik. Mereka penggunaan tersebut naik. Gaji naik, pendapatan naik, sumber pendapatan semua naik. Okey? Tapi biasanya dari segi kacamata bank lah, untuk buat kredit lah, untuk beri loan ke, loan rumah ke, personal loan ke, apa-apa loan lah. Okey? Mereka akan tengok sini, tekanan kewangan. Mereka akan anggap di sini. Okey? Anda tanya saya kenapa bank macam ni ya. Memang tugas bank ialah fikirkan apa yang terburuk yang boleh berlaku. Kalau tak dapat kutip balik duit macam mana. Itu tugas bank.
Jadi experience sendiri ada menekankan risiko kredit pengguna dengan satu kriteria yang mereka perkenalkan, skor amaran awal, EWS. EWS ni kalau rasanya dalam bahasa Inggeris dipanggil Early Warning Score. Okay? 28% daripada sederhana ke berisiko tinggi, 24% daripada individu risiko rendah kepada sederhana atau tinggi. Early warning score. Okay, bank pun ada macam ni lah. Setiap bank ada scoring system macam ni. Tapi ini apa yang kita tengok. Sebab tu apabila kita nilai secris, kita akan nilai 12 bulan. Okay, skor EWS menunjukkan tekanan kewangan meningkat dan dalam jangka pendek dalam tempoh tersebut. Okay, ni menurun. Skor EWS yang menurun. Tadi saya ada cakap kan, saya ada terangkan sama saja. Maksudnya tekanan kewangan meningkat dalam jangka masa pendek tersebut sebab tu skor EWS yang menurun. Ini kan anda banyak dengar cerita bila PKP, COVID, ramai yang terpaksa berhutang demi kelangsungan hidup. Sebab tu EWS akan turun. Dan impaknya kan bukan hanya pada masa PKP tau. Sekarang lepas PKP lagi ramai yang sebenarnya merasakan yang hidup ni semakin keras. Okey. Corak perubahan skor lemah jika tak ditangani, risiko boleh bawa masa kepada kewangan jangka panjang bagi sesetengah pengguna. Okey, potensi peningkatan dalam tunggakan pinjaman dan cabaran dalam pembayaran balik menekankan keperluan untuk institusi keuangan mengambil langkah proaktif dalam mengurus risiko dan menyokong pengguna. Ini sebenarnya dah banyak kali cakap lah. Sebab tu saya tak putus-putus berkongsi tentang kewangan di sini ya. Pentingnya kita mengurus kewangan. Kalau tak, kita akan jadi hamba bank selama-lamanya sampailah akhir hayat. Ada berita baik di sini. Ramai yang mempunyai skor kredit yang lebih rendah sebelum ni giat menambah baik kedudukan kredit mereka agar mereka dapat beli rumah impian, buat beli kereta ke apa atau mula bisnes. Sebanyak 75% pengguna penarafan lemah meningkatkan penarafan mereka dan 43% daripada mereka penarafan sederhana, penarafan lebih tinggi. Maksudnya mereka ada upgrade lah dari segi laporan experience yang nampak. Okay? Jadi ini ada tunjuk yang Rakyat Malaysia mengambil langkah proaktif untuk mengukur kepercayaan kredit yang boleh membantu mendapat kelulusan pinjaman lebih baik dan kadar faedah lebih rendah. Okey. Perubahan positif tapi menandakan kemunculan risiko yang memerlukan perhatian. Tingkah laku, pengurusan dan kewangan lebih penting berbanding sebelum ini. Okey, walaupun kita ada nampak trend proaktif ni, saya harap semua trend ni akan berterusan lah. Pengurusan kewangan ialah satu yang saya harap dapat pertimbangkan untuk ajar di sekolah, ya. Sebab kita tidak diajar macam nilai wang dan macam mana nak uruskan wang apabila bangku sekolah lagi. Bila dah besar kan, tiba-tiba kerja dah dapat wang kan, wah, terus belanja boros-boros. Okey, saya nampak ada perubahan positif di sini dan saya harap anda juga ambil perhatian dalam urusan kewangan anda lah. Okey, uruskan wang untuk demi kesejahteraan masa depan anda. Saya Kenny dari Kaya Tanah. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Bye-bye.